Guys, setiap kali saya share ilmu pendekkan loan rumah dari 35 tahun ke 5 tahun, mesti muncul komen, ni fees ke? Aduh, dekat mana bau fees tu? Ini bukan fees, ini bukan skim, ini bukan jual produk, ini bukan scammer. Kalau saya buat fees, takkan saya suruh kau bayar lebih ke bank, tembak terus ke principal, dan takkan scammer mana yang suruh korang kurangkan interest, jimat ratus ribu dan habiskan hutang lebih cepat. Logik pun tak masuk. Ini adalah 100% ilmu pengurusan hutang. Loan rumah tu sebenarnya matematik je guys, bukan magic. Kalau kau ikut schedule bank, memanglah 35 tahun tak habis-habis, sebab 15 tahun pertama tu majoriti kau bayar interest je. So daripada kau makan interest berlapis-lapis, baik kau dah extra direct kepada principal. Bila principal turun, tempoh loan pendek, interest pun jimat, hutang pun cepat padam. Simple, tak ada unsur skip, tak ada unsur apa-apa skip. Orang yang tak faham kewangan memang cepat nak guna terus fees guys. Sebab apa? Sebab dia tak biasa tengok ilmu yang jimat ratus ribu. Mindset bank cakap 35 tahun, so 35 tahun lah nak settle rumah. Jadi siapa yang betul-betul nak belajar cara pendekkan loan rumah, join Circle Dr. Wani. Kita akan ajar step by step macam mana kita nak bedah loan, nak kira principal versus interest, macam mana nak tentukan extra payment paling berkesan, macam mana nak potong tempoh loan tak apa sakit poket, dan paling penting macam mana jimat dari 100 ribu sampai 300 ribu interest. Ini ilmu real guys, proven, ramai dah buat, saya sendiri pun buat guys. Jadi macam mana kita ajar walaupun bergaji 4,000 tapi dah ada 4 biji rumah. Guys, inilah masanya join Circle Dr. Wani yang telah bantu ramai daripada Indonesia, Malaysia, Brunei juga Singapura. Yuk bergabung segera.